Badan Peguam Malaysia berjaya dalam permohonannya untuk mencabar keputusan Peguam Negara yang menghentikan kes 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi dihadapi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ia seterusnya membawa kepada perintah melepaskan tanpa membebaskan DNA terhadap Timbalan Perdana Menteri itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 September 2023. Panel 3 hakim diketuai Datuk Faizah Jamaluddin memutuskan demikian selepas membenarkan rayuan Badan Peguam untuk memulakan prosiding simakan kehakiman tersebut. Faizah yang bersidang bersama Hakim Datuk Dr. Lim Hok Ling dan Datuk Nazarin Wak Nordin mendapati permohonan badan itu selaku perayu untuk mendapatkan kebenaran bukan sesuatu yang remeh dan tidak berasas. Semasa membacakan keputusan tersebut, beliau berkata, permohonan kebenaran bagi semakan kehakiman yang difailkan turut menimbulkan isu-isu yang boleh dibicarakan. Beliau berkata, cabaran Badan Peguam terhadap kedudukan AG mempunyai isu-isu yang boleh dipertikaikan kedudukan AG dalam menghentikan pendakwaan terhadap Presiden UMNO itu selaku responden kedua.